Bini si mati kata ke Tok Bila tukang kapang banyak. Tok Bila, ayah kita ni, laki kita ni sayang sungguh kereta ni. Jadi kalau kita tanang kereta-kereta boleh tak? Tok Bila kata tak boleh, siapa nak gali kubur besar-besar. Faham? Hak ni pun nak tanam lakimu pun saja ni 3 jam tak siap lagi kubur ni. Faham? Bini dia kata pula kalau tak boleh kereta, kalau kita bubur steering saja boleh tak? Nak selit celahkan dia tu. Tak boleh. Itu menipu daya. Kita datang kosong, balik kosong. Faham? Balik kosong lagi, kain kapang kain kapang. Orang usung sini pakai usung khanda ke pakai bubur atas forklift? Khanda usung. Usung ke? Naik khanda. Tu hakikat hidup kita. Allah kayanya, Allah kereta Mercedes, Volvo 2 biji. Balik naik khanda. Atuk dah mu pakai Mercedes, balik ke Mercedes bagi kat kubur. Ikat mayat atas depan kat cerminnya duduk gitu. Tak? Dah mata'ul ghurur, harta yang telah menipu kita. Kerana harta dunia ni bukan harta kita. Harta sebenar kita Allah akan bagi di dalam syurga. Betul tak? Harta Allah dah ambil balik. Ada sekarang harta pinjaman. Dalilnya bila kita ayah kita mati, nak tanah tu boleh ke kita pula? Kita mati boleh ke anak pula? Pinjam. Last kali Allah ambil balik semua. Tu. Tapi pinjam pun action dah. Hodoh. Baru pakai Viva tak berhenti masjid. Boom. Tok Bila Allahu Akbar tak mari. Lalu saja, pagi lalu sekali masuk OP, petang lalu sekali balik OP. Lalu kot depan masjid. Singgah tak ada masa. Sibuk. Samsung dah baru pakai Viva. Belum Viva Elite. Betul tak? Dah macam mana? Baru pakai kereta kecil je. Dah sembahyang dah. Ini masalah. Pasal apa? Pasal action dengan barang pinjam. Tuang sakit hati tengok. Kita pinjam barang tuang dia, lepas tu kita buat act depan tuang dia. Tuang dia bengang tengok. Allah ni tengok kita marah ni. Pasal kita pinjam kereta Allah. Faham tak? Ni baju ni hak Allah ni. Ni mata kita hak Allah, tangan hak Allah, kaki Allah bagi pinjam. Tiba-tiba lawang dia, marah Allah Ta'ala. Tapi Allah marah tak macam kita. Kita marah genyek-genyek tangan tak tumbuk pun. Geram aku. Aku dapat, aku tiba mampus. Gitu je. Tapi Allah Ta'ala bila dia marah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ndaklah kamu tahu bahawasanya Allah ini bila dia marah maka seksanya tersangat-sangat azab. Tak marah apa dia pinjam ke kita? Dulu kita tak ada, dilahirkan kita. Bila kita lahir dia bagi kekuatan, dia bagi mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh berjalan, boleh berlari, tangan boleh pegang, boleh buat kerja. Dia bagi pekerjaan, bagi motor, bagi kereta, bagi bini, bagi anak, bagi tanah, bagi rumah. Tiba-tiba lawang Allah Ta'ala. Tu. Kena lagi, tak boleh lari dah. Ketua hakim negara akan dibicarakan di hadapan Allah di akhirat nanti. Ketua hakim jangan main. Kerja yang paling bahar gaji kerja hakim. Tak? Kerja gaji murah tukang rumah. Nampak tak? Kerja kontrak.
Kerja sama je tapi gaji lain-lain. Pasal apa? Pasal hakim ni payah nak cari orang bijak macam dia. Nak kerja rumah batu ramai orang boleh. Bangla boleh. Nak masuk pagi pukul 9, sekilo paku. Gantung kat pinggang. Tong 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 sampai pukul 6 petang. Sampai bekok tangan-tangan ni. Sekilo paku. Faham tak? Paku di kayu. Berapa gaji? Sebulan 1,500. Pagi sampai petang katok. Ketua hakim negara masuk, masa dia masuk dia katok. Tum. Berdiri. Selamat pagi Ya Arif. Betul tak? Dia pun duduk. Pakai kulit naka. Ke benda orang panggil, kita panggil kulit naka tu. Orang makan kambing. Habis bicara dah 10 minit, pung dia katok dengan tukur dia. Aku ada tak? Tak ada. Dia pun balik. Seminggu 2 kali kerja. Gaji 40,000. Betul tak? Dah tak kira. Hakim pun akan dibicara di mahsyar nanti. Dalam mahkamah Allah sendiri menjadi hakim. Tangan dan kaki menjadi saksi. Balik awal masa tu. Masa ni boleh kabel bawah. Dah tak kira. Ni kita cerita hal orang besar-besar. Orang kecil-kecil tak usah fikir. Memang berat dah.